Cuba fikirkan sejenak. Di sebalik setiap suis lampu yang anda petik, setiap skrin telefon yang menyala, setiap kilang yang sibuk beroperasi di Malaysia, ada satu syarikat. Sebuah gergasi yang dah sebati sangat dengan hidup kita, sampai kita pun mungkin tak perasan. Tapi, di sebalik logo yang kita kenal tu, tersimpan sebuah kisah epik tentang kuasa, politik dan nasib sebuah negara. Inilah kisah Tenaga Nasional Berhad. Soalannya nampak macam mudah kan? Tapi jawapannya, sangat-sangat rumit. Ia melibatkan jaringan kabel yang cukup panjang untuk keliling bumi, stesen-stesen janakuasa gergasi dan satu tanggungjawab yang amatlah besar. Jangan sesekali gagal. Sebab apa? Sebab bila syarikat ni gagal, satu negara akan bergelap. Dan sinilah fakta yang paling mengejutkan sekali. Kisah syarikat gergasi ni tak bermula dengan rancangan besar kerajaan pun. Tak. Ia bermula di Rawang dengan 2 orang pelombong bijih timah yang cuma nak cari cara senang untuk pam air keluar dari lombong mereka. Ya, satu masalah kecil yang akhirnya mencetuskan sebuah revolusi. Dalam kupasan kali ini, kita akan telusuri perjalanan TNB. Mula dari percikan apian pertama ke pembinaan grid kebangsaan yang menyatukan negara, transformasinya menjadi syarikat gergasi, konflik-konflik di sebalik tabir dan macam mana ia sekarang cuba membentuk masa depan. Okey, jom kita putar masa balik ke permulaan, ke zaman di mana bila malam memang gelap gelita dan elektrik tu umpama satu keajaiban. Lok Yu dan K Tambu Sami pilih. Ingat 2 nama ni. Mereka lah yang mulakan semuanya. Generator elektrik pertama mereka tu bukan untuk menerangi bandar, tapi untuk lombong. Dari situ barulah idea ni merebak sikit-sikit. Lampu jalan pertama, lepas tu stesen kereta api Kuala Lumpur. Malah stesen hidroelektrik pertama dekat Raub tu pun bukan kerajaan yang bina, tapi pelombong emas dari Australia. Nampak tak? Elektrik masa tu untuk industri, bukan untuk rakyat. Lepas Perang Dunia Kedua, keadaan mula berubah. Kuasa elektrik yang ada sini sikit, sana sikit, dah tak boleh jadi. Era pembinaan negara memerlukan era pembinaan grid. Jadi, pada tahun 1949, pentadbiran British menubuhkan Lembaga Elektrik Pusat atau LLP. Inilah kali pertama wujudnya satu badan berpusat dengan satu misi untuk merancang dan membina infrastruktur elektrik bagi seluruh tanah Melayu. Termasuklah projek mega macam stesen janakuasa Jambatan Konak yang jadi simbol kemodenan waktu tu. Apa yang menarik pasal slide ni ialah nama syarikat ni sendiri macam cermin kepada perjalanan negara kita. Mula-mula LLP, Lembaga Elektrik Pusat, nama zaman kolonial. Kemudian bila Malaysia dah terbentuk, ia jadi Lembaga Elektrik Negara, LLN, nama yang penuh semangat kebangsaan. Dan pada tahun 1990, bila negara mula ke arah penswastaan, lahirlah Tenaga Nasional Berhad. Setiap nama mewakili satu era, satu falsafah. Dan projek paling penting LLN masa tu ialah Grid Nasional. Cuba bayangkan ia macam sistem saraf untuk negara kita. Ia bukan sekadar kabel tau, tetapi satu rangkaian yang sambungkan setiap penjana kuasa kepada setiap rumah dari Perlis sampai ke Johor. Tanpa grid ni, tak akan ada perindustrian, tak akan ada pembangunan moden. Ia adalah tulang belakang fizikal negara kita. Skala grid ni memang besar gila. Ia bukan sahaja meliputi seluruh semenanjung, tapi siap bersambung dengan jiran kita di utara dan selatan. Inilah yang meletakkan asas kepada satu impian yang lebih besar, sebuah grid ASEAN di mana negara-negara Asia Tenggara boleh berkongsi tenaga elektrik. Satu idea hebat yang bermula dari sini. Tapi pada tahun 1990, satu keputusan besar telah mengubah syarikat ini buat selamanya. Dari sebuah badan kerajaan yang berkhidmat untuk awam kepada sebuah syarikat yang perlu mengejar keuntungan. Di bawah dasar penswastaan negara, LNN telah ditukar menjadi TNB, sebuah syarikat. Tujuannya? Jelas, nak jadi lebih cekap, lebih inovatif dan tak lagi bergantung harap pada duit kerajaan. Satu langkah yang sangat berani yang akan bawa kesan yang sangat besar. Dan TNB terus berkembang pesat. Sebagai sebuah syarikat, ia menjadi seekor gergasi. Menjelang 2013 saja, nilai asetnya dah hampir 100 bilion ringgit. Ia menjadi salah satu syarikat paling bernilai di bursa saham kita. Tapi dekat sinilah ceritanya jadi unik. Walaupun dah jadi syarikat swasta, cuba kita tengok siapa pemegang saham utamanya. Khazanah, PNB, KWSP. Ini semua dana pelaburan milik rakyat dan kerajaan. Jadi TNB ni wujud dalam satu keadaan yang agak pelik. Ia syarikat swasta, tapi tuannya masih rakyat Malaysia. Dan inilah yang mewujudkan satu konflik dalaman yang tak pernah habis. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling kritikal dalam kisah TNB. Pertembungan antara dua dunia. Tanggungjawabnya untuk menerangi negara dan tekanannya untuk membuat keuntungan.
Ini satu kenyataan yang boleh menggegarkan negara. Menurut bekas pengerusinya sendiri, Allahyarham Tan Sri Ani Arope, insiden blackout besar-besaran pada tahun 1992 yang melumpuhkan negara itu bukanlah satu kemalangan. Ia didakwa sebagai satu langkah yang disengajakan untuk memecahkan monopoli TNB. Seriuslah. Akibat daripada peristiwa itu, lahirlah Penjana Tenaga Bebas atau IPP. Syarikat-syarikat swasta ni bina stesen jana kuasa mereka sendiri. Dan TNB yang dulunya menjana semua elektrik, kini diwajibkan untuk membeli kuasa daripada IPP ni. Selalunya di bawah kontrak jangka panjang dengan harga yang dah tetap. Ini mengubah sepenuhnya modal bisnes TNB dan seluruh landscape tenaga negara. Tekanan bukan sahaja datang dari IPP, tapi juga dari kita, para pengguna. Pada tahun 2019, bila beribu-ribu orang mengadu bil elektrik melambung tinggi, TNB didenda sebanyak 3.6 juta ringgit. Satu peringatan yang jelas bahawa sebagai sebuah utiliti, ia sentiasa diperhatikan oleh rakyat. Inilah dilema utama TNB. Kenapa ini penting untuk anda? Sebab konflik antara dua peranan ni ada kesan terus kepada bil elektrik bulanan anda. Di satu pihak, sebagai utiliti nasional, kerajaan tekan TNB untuk kekalkan tarif yang rendah. Di pihak lain, sebagai syarikat korporat, ia perlu tanggung kos bahan api yang makin mahal dan pada masa yang sama perlu bagi untung kepada pemegang saham macam KWSP, iaitu duit simpanan persaraan kita juga. Jadi, siapa yang patut diutamakan? Kita boleh nampak sendiri kesan tekanan ni dalam angka-angka keuntungan mereka. Untungnya menjunam dengan ketara pada tahun 2023. Ini bukan sahaja sebab harga arang batu global yang melambung tinggi, tapi juga disebabkan oleh dasar kerajaan seperti cukai makmun dan keputusan untuk tidak melepaskan sepenuhnya kenaikan kos tu kepada rakyat. Ini bukti nyata pergulutan antara keuntungan dan tanggungjawab. Jadi, bila berdepan dengan semua cabaran ni, TNB tak boleh duduk diam saja. Ia sedang bertaruh besar untuk masa depan. Dan masa depan tu mungkin nampak sangat berbeza dari apa yang kita bayangkan. Syarikat ni sedang buat 3 benda besar. Pertama, ia melabuh banyak dalam tenaga bersih seperti ladang solar. Kedua, ia dah jadi pemain global beli aset-aset tenaga di UK, Turki dan India. Tapi langkah ketiganya adalah yang paling tak dijangka. Okey, yang ni memang mind-blowing. Selama berpuluh-puluh tahun di sepanjang ribuan kilometer tiang elektriknya, TNB rupa-rupanya secara senyap telah pasang satu aset tersembunyi, kabel gentian optik. Dan sekarang, ia menggunakan lebuh raya rahsia ni untuk tawarkan internet berkelajuan tinggi, mencabar syarikat-syarikat telekomunikasi sedia ada dan berpotensi mengubah landscape digital negara kita. Dari sebuah penjana elektrik kecil di Lombong Biji Timah kepada sebuah gergasi korporat yang sekarang turut menjual internet, perjalanan TNB adalah cerminan perjalanan Malaysia. Persoalannya sekarang, dalam dunia yang perlukan tenaga lebih bersih dan sambungan lebih pantas, mampukah ia mengemudi dilema utamanya untuk berkhidmat kepada negara atau untuk berkhidmat kepada pemegang saham? Jawapannya akan menentukan bagaimana Malaysia akan diterangi pada masa hadapan.